PSSS merupakan pusat rujukan sosial yang menawarkan perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan sokongan emosi untuk mengurangkan isu-isu psikososial masyarakat. PSSS merupakan program baru yang diwujudkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah kendalian Yayasan Kebajikan Negara Malaysia. Disediakan kepada kumpulan sasar KPWKM seperti wanita, kanak-kanak, keluarga, warga emas dan OKU untuk mendapatkan perkhidmatan sosial yang holistik di satu tempat. Pada masa ini, terdapat 2 premis PSSS Transit iaitu di Zon Tengah di Putrajaya dan Zon Timur di Rantau Panjang, Kelantan. PSSS turut beroperasi secara bergerak melalui 8 unit PSSS Mobile yang beroperasi di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Ia sangat membantu saya. Maksudnya saya tak cari jalan lah untuk menyelesaikan masalah yang saya ada sekarang ini. Secara kaunselor tak ada sebabnya payah lah nak jumpa. Kan, nak pergi tempat jauh. Lepas tu kita ni ada anak-anak yang kecil ramai kan. Masa lagi. Jadi bila ada kat sini Alhamdulillah lah. Cukup sangat lah. Boleh pergi straight je. Program ini telah berjaya mengumpulkan seramai 1,500 sukarelawan di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia bagi membantu mendekati mereka yang memerlukan khidmat kaunseling. Bagi tempoh Januari 2023 sehingga Ogos 2024, lebih dari 62,000 klien PSSS telah menerima manfaat dari program ini. Satu lagi inisiatif yang diperkenalkan oleh YKN melalui PSSS adalah sistem MyPSSS yang bertujuan untuk memudahkan rujukan kes klien kepada jabatan atau agensi berkaitan agar penyelesaian kes dapat dilakukan dengan lebih sistematik dan menyeluruh.